Tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang nak kahwin tahun 2028, boleh save video ni supaya tak hilang. Adik-adik ada masa 3 tahun lagi nak sediakan dana perkahwinan. Ajak pasangan adik-adik sama-sama mulakan simpanan emas sekarang. Jadi, saya sarankan adik-adik untuk target 100 gram bunga emas dalam masa 3 tahun, iaitu 36 bulan. Cara dia sangat mudah. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan, simpan 1.5 gram sebulan. Lelaki, simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten menabung sehingga 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti, adik-adik akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM50,000. Tapi emas akan meningkat nilainya antara 8 ke 10% setahun selepas 3 tahun. Sebenarnya simpanan kita ada lebih daripada RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas itu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya, adik-adik boleh gunakan untuk kos perkahwinan. Simpanlah emas dengan ilmu. InsyaAllah pasti akan tercapai matlamat. Adik-adik boleh lihat Tuan Syarif Jamil hasil tabungan emas. Jadikan emas 5 dinar sebagai mas kahwin agar dia kekal bertahan. Bagi adik-adik yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun dengan Public Gold. Saya bantu sebaiknya, insya-Allah.